Pakatan Harapan menegaskan kesediaannya untuk berdepan sebarang percaturan politik menjelang pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, termasuk kemungkinan kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata, fokus utama PH adalah memperkukuhkan kekuatan jentera sendiri serta memastikan kesepakatan dalam kalangan parti komponen terus utuh. Anthony Loke berkata, ini sudah pun dijangka dan jelas, itu adalah pilihan mereka. Jadi, PH akan fokus kepada kekuatan kita sendiri untuk memenangi kerusi yang ditandingi. Apa yang penting ialah kekuatan dan kesepakatan dalam kalangan komponen PH sendiri untuk menghadapi pilihan raya. Apa sahaja cabaran dan persaingan, saya rasa akhirnya ia adalah pilihan rakyat. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kerjasama antara BN dan PAS yang dikaitkan dengan strategi pembahagian kerusi serta rundingan kawasan bagi menghadapi PRN Negeri Sembilan. Sebelum ini, BN mengumumkan calon bagi 25 daripada 36 kerusi DUN Negeri Sembilan, manakala baki 11 kerusi masih dalam rundingan akhir. Pengumuman itu turut mencetuskan spekulasi mengenai kerjasama politik antara BN dan PN, khususnya melibatkan PAS serta Wawasan.